Korang tahu tak, salah seorang otak terhebat di zaman 3 kerajaan tiba-tiba hilang? Bukan hilang macam tu je, tapi meninggal dunia secara mengejut. Kita cakap pasal Guo Jie, penasihat utama Cao Cao, yang dikenali sebagai otak emas. Pada tahun 207 Masihi, waktu Kempen Utara menentang Wuhuan, tragedi berlaku. Guo Jie jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian ni betul-betul buat Cao Cao sedih gila-gila. Sampai dia pernah cakap, kalau Guo Jie masih hidup, aku takkan kalah di Red Cliffs. Apa kesannya kalau Guo Jie tak mati masa tu? Mungkinkah sejarah 3 kerajaan akan berubah total? Kehilangannya memang satu tamparan hebat untuk Cao Cao dan seluruh kempennya. Ramai percaya, kalau Guo Jie masih ada, Cao Cao mungkin dah satukan China lebih awal. Ini bukan sekadar kematian biasa, tapi satu misteri sejarah yang mengubah segalanya. Kematian Guo Jie, satu detik yang sentiasa membuat kita berfikir, bagaimana jika